Okay, Assalamualaikum. So hari ni aku just nak share sikit projek, sambungan projek aquarium ni. So aku dah siapkan satu filter ni, DIY filter. Dia punya konsep lebih kurang macam sump filter, cuma sump tank ni dia terendam dalam air. So yang ni biasa air akan masuk daripada atas, akan ada banyak lapisan lah kat sini. First lapisan aku letak pakai batu kerikil macam ni. So second layer campur batu kerikil dengan batu putih. Itu yang keempat tu aku tu guna biofilter dengan last kali activated charcoal filter. So ni aku buat, aku just guna basin yang aku beli, tembok kat bawah dia. So dia punya outlet daripada filter aku sambung kepada inlet motor ni ataupun pump ni. Pump ni dia diaphragm pump, so dia boleh control dia punya speed lah yang ni. Cuma asalnya pump ni aku beli dulu untuk aku punya hydroponic system, tapi hydroponic tu dah stop. Aku buat dulu masa PKP. So okey jugalah, pump ni mencapai matlamat sebab dia high pressure punya pump. Sebab sebelum ni aku just guna pump ni macam ni. Ni idea asal dia. Contohnya pump ni, dia punya outlet ni aku akan keluarkan, sambung kepada sini, masuk sini. So satu lagi pump aku letak kat bawah ni, pakai aquarium pump biasa tu, aquarium pump tu, tapi dia pressure dia tak cukup kuat untuk hantar balik sampai tank yang kat atas tu. So aku gunakan yang diaphragm pump ni, memang okey, dia memang kuat, dia memang untuk high pressure tu, untuk irrigation punya sistem. So aku just nak share juga sistem ni. Aku boleh katakan dia boleh run macam sekarang ni, dia memang boleh run. Kalau kita tengok air dia sampai sini sekarang ni, sebab plan asal aku air dia dekat sini je, sebab aku tak nak lah air tu melebihi sampai ke atas je ni kan. So, bila tinggi tu aku boleh control dia punya speed. Aku perlu lajukan sikit. Bila laju, air ni dia akan sedut dengan cepat lah. Kita boleh nampak lah air dia sedut yang ni. So semakin laju dia punya pressure, so dia akan turun lah dengan cepat kat sini. Cuma masalahnya sistem ni aku tengok dia perlukan betul-betul balance, seimbang. Sebab dia punya inlet dengan outlet ni mesti seimbang. Kalau tak, sama ada aquarium ni akan melimpah ataupun filter ni akan kering air dia, sebab masuk dengan keluar dia tak sama laju. So first aku guna pipe ni, jenis macam ni lah, warna hitam tu. Outlet dia aku sambung sini, laju. Dia punya air tu masuk dalam filter ni memang laju. Bila laju, apa jadi? Pump ni tak cukup speed untuk tembak keluar ke sini, pump sini. Bila macam tu berlaku, kalau aku adjust speed ni pun, motornya akan cepat panas lah, sebab dia run dalam maximum speed. So aku tak nak dia run dalam maximum speed. Jadi itu yang jadi susah. So apa yang aku buat, aku pakai dua. Kalau kau tengok sini, ada dua inlet yang aku ambil. Yang ni memang tak sambung dekat motor, dia just guna pressure sajalah, atmosfera punya pressure. So dari sini terus jatuh ke sini. Ni terus balik sini, tengok. Dia tak pakai pump. Aku ulang. Kita daripada atas ni, dia sedut terus sampai sini, sampai pump. Tengok. So memang tak ada pump. Mula-mula aku pakai satu, macam ni lah speed dia. Aku pakai satu, single macam ni. So bila satu, dia jadi slow sangat. Bila slow, air ni kering macam ni sekarang. Tengok. Sekarang ni dah kering sebab pump ni terlalu laju. Jadi aku kena slowkan dulu. Macam tu.
Ni yang masalah yang aku jumpa. So aku slow balik. Kita boleh dengar pump pun dah slow. Pressure kat atas ni pun dah slow. So air ni akan penuh balik nanti. Sebabnya tak cukup ni. So apa aku buat? Aku tarik dua inlet macam ni. Dua kan. Daripada atas ni ada dua. Bila aku letak dua, dah terlalu laju pula. Sebab dua inlet masuk, satu keluar. Jadi aku letak satu macam control valve lah kat sini. Memang susah. So point aku nak cerita, nak dapatkan balance tu memang susah. So kalau kau adjust dia punya speed pun memang susah. Sebab dia akan drift. Dalam satu masa dia akan drift juga. Sama ada dia terlalu kering ataupun dia terlalu penuh macam tu. So itulah next plan dia. Mungkin aku akan buat overflow. So aku akan buat satu mungkin overflow sebelah sini lah kot. Overflow. So maknanya kalau kata dia air tu dah penuh sangat dalam tank kat sini, dia akan keluar terus masuk direct dekat sini. Tapi kalau air tu just tempat yang aku nak, so dia akan stop lah kat situ. So yang tu dia panggil overflow. So next project lah yang tu, slow-slow lah buat kan. So apa yang aku belajar? Aku just belajar sebenarnya kalau aku nak buat satu sistem yang simple macam ni pun punyalah susah nak dapat keseimbangan. Tapi just imagine dunia yang Allah ciptakan macam mana, betapa sempurna jarak bumi dengan matahari, jarak bulan dengan bumi. Semua orang tahu kalau bulan dekat sangat dengan bumi, graviti bulan akan tarik laut. So laut akan jadi kering ataupun pantai akan jadi kering. Macam tu juga kalau bulan terlalu jauh, graviti bulan dah jauh dengan bumi, so kita akan jadi air pasang sebab kurang tarikan air laut tu kepada graviti bulan. So punya susah. Just imagine tengok laut, dalam laut bagaimana Allah balancekan jumlah bilangan ikan. Walaupun manusia bertambah setiap hari, manusia mati, tapi lengkap. Perjalanan dunia ni memang lengkap. Hebatnya Allah. Tak mampu kita nak meniru ataupun kita nak replicate apa yang Allah buat. Sangat hebat. Burung, ekosistem, kita tengok burung ada berjuta-juta, tapi kita tak pernah nampak pun bangkai burung yang mati. Semua ada sistem dia yang berjalan dengan sendiri. So bila aku buat sistem yang simple macam ni pun aku rasa memang susah. Memang sangat susah nak buat ekosistem yang macam real. Kau tengok macam pokok-pokok ni ada yang tak berapa nak hidup sebab mungkin kandungan nitrat dia tertinggi, pH dia tak sesuai, suhu dia. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan ni memang secara semula jadi dekat kolam ataupun dekat sungai, semuanya sempurna, lengkap, saling membantu ataupun saling balance antara satu sama lain. Okay, kita sambung next time.